Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saudara sore dia kata dia di Kelamomo ataupun rangkai sangat kuat nah, tapala dia ni jadi putih. Luruh kok baju, luruh kok kain. Itu apa? Dabah baju dia tu nah. Pak dia kata dia rasa malu kok orang nah. Rasa keji nah. Keji diri sendiri rasa malu. Dah hari ni supir nak royak satu cara lagi. Hak boleh sembuh orang jadi nyakit. Mula-mula kita mari ambil dulu. Ni nah supir mari ambil ni pohon jaha ni nah. Pohon jaha supir ambil hak rendah ni. Supir luuk ambil halurah. Daun jaha ni nah. Ataupun orang panggil kelek, orang panggil sebelah Lek Nara, orang panggil kelek nah. Kelek. Ni pucuk jaha ni. Ni pohon jaha tinggi nah don. Ha ni. Ha ni. Hak kita buat sayur sedap tu nah. Khasiat dia banyak kan ni. Khasiat dia ni boleh kencing manis, darah tinggi, boleh mudah nyera, berak sedap nah. Tapi di hari ni ada satu lagi khasiat dia supir nak ambil ni nah. Khasiat dia buat sembuh orang jadi Kelamomo. Mari kita pergi buat macam mana. Mudah-mudah nah. Kalau kita jadi Kelamomo atas kepala kita ni, atas kulit kepala kita tu, dia bubuh shampoo pun tak sembuh, tak habis. Lepas tu bubuh gapo seram gapo pun tak habis. Kita berterah tengok kata kalau kita ambil daun pucuk jaha ni. Daun pucuk jaha ataupun daun kelek ni kita mari tumbuk dengan garam. Masuk air sikit, lepas kita mari jeruk rambut kita nah. Mudah-mudah nah. Supir nak basuh dia sikit dulu mula-mula. Kita basuh sikit. Nah, kita basuh, kita bubuh. Alai lesong. Lepas kita tumbuk. Pucuk jaha. Kita tumbuk hingga dia hancur nah. Lepas kada dia hancur sikit dah tu, kita ambil garam sikit lah. Sedikit garam nah. Nah, supir ambil garam sikit. Sedikit sungguh lah. Ha, sikit sangat. Satu sudut teh tak sampai nah. Satu sudut teh tak sampai. Lepas tu kita masuk air sikit, dia kering sangat lah. Kita masuk air sikit, pup. Sikit lagi air. Dia sangat kering sangat ni. Okey. Kalau kita bubuh air banyak tu boleh juga kita ambil campur dengan shampoo. Tapi kalau kita tak secampur dengan shampoo, air setara ni pun tak apa dah. Apa kita comor di kepala kita. Bila kita belum nak mandi tu nah, kita comor kepala kita. Nah, kalau belum nak mandi kita comor rambut di Kelamomo, hak dia di Kelamomo tu nah, orang hak yang di Kelamomo kita comor. Tinggal duduk situ boleh 10 minit kita pergi mandi. Insya-Allah nah, mudah-mudah. Dia hilang rata lagi nah. Orang yang dirata di apa pun dia sembuh. Dia tak jadi rata nah. Dia sembuh penyakit rata. Alhamdulillah nah.
tinggal duduk sini 10 minit. Kelamomo hok duduk atas kepala tu. Ada pun orang yadi gapo ni kune. Budak-budak duk yadi nak supaya dengan gudih tu nah. Dia sembuh boleh nah. Insya-Allah mudah-mudah daun pucuk jaha ataupun daun jaha, daun kelek boleh sembuh penyakit kelamomo ataupun rangkai boleh nah. Alhamdulillah. Insya-Allah nah pakat cai lako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.